Okey, sekarang ni ada dua nombor. Nombor yang pertama 43,792. Satu lagi 42,879. Mana satu yang lagi besar? Macam mana kita nak bandingkan mana satu yang lagi besar? Macam sama je. Macam ni je lagi besar. Tantah yang ni lagi besar. Caranya macam ni. Kita tulis yang ni dulu 43792, susun dulu. Dekat ni, yang ni kita letak dekat bawah dia. Nombor yang ni kita letak dekat bawah dia. Maksudnya dia akan jadi ni 978, susun 24. 24 susun dia jadi bagi dia sama. Okey. Lepas tu kita tengok daripada sini. Kita tengok start daripada sini. Dia punya depan itu, dia punya kiri sekali tu, mana yang lagi besar. Okey, tengok ni. Antara 4 dengan 4 ni. Nombor 4, tutup je semua. Antara 4 dengan 4, siapa lagi besar? Nombor mana yang lagi besar? Sama. Okey, kalau sama, kita anjakkan lagi. Tengok kat belah sini pula. Okey, tengok kat belah sini. Tengok 3 dengan 2 pula. Antara 3 dengan 2 ni, mana satu yang lagi besar? Mana yang lagi besar? 3 lagi besar kan? 3 lagi besar daripada 2. Maka, yang lagi besar tu yang ini. Jadi yang nombor antara 2 ni, nombor mana yang paling besar adalah yang ini. Yang kita salin tadi kan, mula-mula tu. Yang kita salin ni. Mana inilah lagi besar. Lebih besar. Lebih besar.